period. Atau dia period. Tengok bad mood. Siapa kata kamu boleh buka mulut? Tengok sekeliling mall introvert. Satu orang pun tak ada. I wanna take, saya record ni malam. Saya mula buat challenge tu esok. Saya akan copy adik saya punya rutin harian. Adik saya tu namanya Opi. Tu gambar dia tu. Tu. So, esok kita akan bangun awal. So, setiap hari adik saya memang akan tidur pukul 9. Jadi, kita pun kena tidur pukul 9. Esok kita bangun pukul 5. Hey guys. Kita terbangun lewat sikit. Ke jam 7. Kita patutnya bangun jam 5 untuk mandi. Tapi dah jam 7. Jadi kita terus makan je. Ni adik saya Opi. Dia dah buat air panas. Oat. Dia dah oi bro. Kita pun kena cari makanan. Tengok ni guys. Tiba dia minum matcha awal pagi. Dia buat air. Yeah. Kita terbangun lambat. Wow. Kata orang. Ada adik saya jadi Hulk. Tunjuk kat sini je. Hijau. Minum air hijau. Kita pun buat air matcha. Matcha. Hari ni lain sikit sebab patutnya saya dan Opi je yang akan panggil. Tapi ada seorang lagi dia terbangun awal. Diorang tengah borak-borak. Tak panas. Kita letakkan sedikit gula. Kita letak susu. Tengok. Okay, sekarang kita kena buat breakfast. This is cream cheese. Baru beli. Kita kena campur. Jadi sedap. Cream cheese campur ubi. Sedap. Guys, saya ada buat kesilapan besar. Saya cuma letakkan nombor telefon untuk orang minta review dekat story. Saya letak nombor telefon tu. Lepas yang message saya bukannya brand, tetapi tang kanak-kanak sekolah rendah. Tanya. Tada, kita punya breakfast. Makan. Ubi. Hah? Apa tu lah katanya kalau kita makan banyak-banyak sebelum tidur, kita pagi kurus. Sebab waktu tidur tu banyak dia guna banyak ni. Perut kita tungkus rumus bakar semua makanan. Jadi automatik dia macam exercise. Okey, jangan makan banyak-banyak. Tak ya. Banyak-banyak. Tak ya. Sekarang saya dah tak boleh makan samyang. Saya dah diharamkan makan samyang. Tapi nanti dalam syurga saya akan makan samyang banyak-banyak, tteokbokki banyak-banyak, makan bingsu banyak-banyak. Saya nak makan keropok banyak-banyak. Saya nak makan gula-gula banyak-banyak. Saya nak makan Sikit-sikit. tak nak. Kita tak ada duduk sengit, nanti tulang sengit. Slaywalk. Ya. Harganya 28, 30, 28, 50.
Kita dah makan. Kita patutnya pergi taman. Tapi tak boleh. Oh, Alia boleh lah guna cinematic lepas ni. Kalau off rakam tu fail. Tak fail. Ada tak emoji BR dekat Opi punya tu? Janganlah. Adik saya ajak pergi lorong belakang. Cakap balik yang tadi. Tak mahu. Tapi tak boleh lah. Boleh. Dah lewat. Dah jam 7. Kalau jam 6.5 baru. Tak larut guys. Tengok tepi-tepi bawah. Saya pun kan buat. Adik saya pergi berak. Tapi saya tak boleh sebab saya tak rasa nak berak. Adakah kita punya kopi fail? Ya. Kalau habis bunuh orang, kalau bunuh orang juga tak kan? Tu bukan rutin. Rutin. Itu sekali-sekala. Okay. Rutin. Berak tu rutin ni memang selalu berak. Lepas minum matcha, kita kena minum air kosong. Kalau tak nak gigi kuning. Tengok ni. Bila tengok ni baru saya teringat. Rupanya adik saya tertinggal 2 benda dia buat tadi. Pertama mandi, solat. Kedua, skincare. Dia buat skincare. Tak sempat. Guys, saya rasa menyesal sikit lah. Nak kopi Opi punya rutin. Sebab dia macam pendesak dan pemaksa. Saya tak nak pergi taman tapi dia kata saya kena ikut sebab saya kena kopi dia. Tapi petang nantilah. Tak suka. Kita orang buat benda bosan jap. Chill dulu. Kita suruh chill dulu kat sini. Hati lagi mana? Lepas tu, duduk selai. Lepas tu, Tidur. tidur. Kenapa dah tidur bangun? Lepas makan lah. Bangun. Bangun. Saya baru bangun. Saya ada kerja. Cuma main test. Main chess pagi. Saya perlu buat skincare. Tak payah. Dia skincare. Tapi rutin Opi ada buat skincare dan mandi. Boleh. Alia belum buat. Tak payah. Dah lewat. Nak buat skincare jap. Dah. Mah. Saya buat skincare tengah hari nantilah. Yes. Okay, white. Kita didera untuk main chess. Walaupun ni game favourite saya. Tapi saya tak nak main pagi. Kalau pula. Rumah ni kita tadika bila banyak mainan. Rumah. Rumah ni. Kau dengar rumah? Rumah. That's it. Weh, tak layan weh. Belagak kau. Aria. I have good obsession. This is so cute. Dah sunat lagi. Bulat untuk menembak guys. Tengok ni. Untuk menembak kita ada banyak ya. Ini mahal sikit, ini tajam. Ini tak tajam kalau kena di bulb. Ini dah botak. Ini tajam. Ini Zhongli. Zhongli. Tapi ada selalu hitam. Sebab tu kan baru gerak dulu. Ish. Tanah Hawk. Hey, satu baby hilang. Ganti. Tak boleh ganti. Satu baby saya hilang. Saya pun buka dia full ke? Mana baby gue? It's full. Tak boleh lah hilang. Opi Ahmed. Ada. Ya, you. Saya orang juga. Nanti guna ni lah. Sementara. Dah. Melekat pula dia. Jangan melekat. Mana orang melekat? Saya tak sentuh dia. Saya pandai tau. Korang tengok saya main lah. Nampak tu? Sini. Pasal ni kan Alia cool ke? Ke? Pasal dia malam mati nanti. Tengok. Ini saya punya kuda. Ini saya punya queen. Saya boleh pergi makan dia. Kalau dia makan ini. Taklah. Saya tak ada kerja. Saya ni pandai buat Gerak. ugutan.
Dah. Gerak. Dah. Ala dah gerak. Tak boleh. Boleh. Ha? Apa Ala dah pergi sini tadi? Tak apa. Ala kena gerak dulu sebelum Ala kena fikir dulu sebelum gerak. Tak, Ala gerak dulu sebelum fikir. Tak boleh. Pasal ada rasa Boleh. pasal nak pindah. That's Boleh. done. Apa nangis? Apa sih? Apa? Kode. Sudah ke bangga? Nasib baik saya record. Ala jangan terlalu happy. Ala tak dulu. Sabar. Kita pergi semua tempat lain. Tengok dulu jap. Okay, look at this. Where? This is. Oh tak boleh main fokus sebab Ala bising gila. This Tak is suka main dengan dia. Wait, don't tolak dia. This is king dia. And this is my khuda. Kalau dia gerak sini, my khuda will eat it. Kalau sini pun khuda eat. Kalau sini pula, ini boleh eat. Lepas tu, kalau sini, kalau unda Bosan kan main dengan dia? Bising. Sudah dikepung. Lepas tu haiwan yang lain semua tak ada gerak. Ke haiwan. Mami dah turun. Mami goma. Mami. Dia tengah live. Seribu. Awal pagi. Yang benci budak dari Shanghai ni. Mami tahu. Tak ada internet. Tak ada live. Okay, Abi dah nak live sekali tapi dah. Tak payah bising. Dah menang kan? Shut up, yep. Dah baru satu kali sebelum dia Abi lawan Abi yang menang. No. Ni sebab record je dah baik. Dia tak bunyi. Bunyi tepuk tangan yang. Saya nak pakai skincare lah. Muka saya tak selesa. Kita nak buat apa? Main lagi? Oh, tak nak. Oh, tidak. Oh, saya nak main baca buku. You're Yuk. copying me. Baca buku yuk. You have to copy me. Yelah, tapi mana ada Opi main ni? Sorang-sorang. Copy main ni. Kalian kena main juga lah. Budak tadi tu, dia yang bising tu kat dapur tu, dia masak nasi goreng. Budak tadi tu. Wow. Budak tadi. Wah, kamu letak apa? Ada cheese sekali lah, gila. Cheese Mozzarella. tarik. Mozzarella cheese. Okay lah, Reds. If it's not good, Panas lah. Saya lihat pun enggak punya bukan labunya. Sedikit tawa. is it right? The nasi goreng is Bukan nasi goreng lah ni. Kalau tak telur je jadi nasi goreng. Nasi goreng campur cheese memang gila, rasanya tak sedap. Tapi sedap. Memang sedap. Okey, sebenarnya saya tak bagi kamu rasa pun. Saya balik. Gelap. Apa kat melucur muka tadi sebab minyak. Pakailah. Kau pakai lah tu. Penutup. Yes, masa pencuri. Guna nak ni penutup periuk. Jadikan pelindung. Ke atas. Minyak. Macam ni. Guna penutup periuk. Ya. Buat macam ni. Tak apa, tak payah. Udah. Ya. Abang tak stop batok. Tak boleh. Kamu buat raya batok. Nah, lari. Hah? Takut. Lari. Tiba. Siapa juga nak lari? Tada! Melo. Namanya Melo kerana suara dia. Meow. Dia cakap meow. Dia tak cakap meow. Dia cakap meow. Jangan lagi. Kan? Okay, main jom. Tak marah. Shut up. Melo dia kata. Nama dia sendiri. Saya kan takut dia cakap saya tiba, saya tak nak parut lagi. Dia memang macam tu. Dengan tuan dia boleh cakap, tembak, gigit, semua dia boleh buat. Tikam pun dia boleh buat. Gedik. Datang dekat tu gedik. Enggatan. Oh, nak reverse? No. Saya tak butuh. Saya kena cek semua tempat. Gerak. Tak nak gerak? Ngajak. Jangan merajuk. Tapi suruh fikir dulu kan baru gerak. Tak boleh, kena gerak dulu baru fikir. Kita orang berdua berhenti kejap main untuk berak. Anak dia berak. Okay, kita balik. Kita dah habis lepas pergi tandas. Tak boleh reverse. Boleh lah. Tak boleh lah. Tapi tak tahu boleh sebenarnya. Kena. Aku dah baca buku ni. Tak payah baca buku ni. Ini, benda budak queen ni super useless. Super idol. Super useless dan shovel.
Tak payahlah makan-makan nanti gemuk. Rasa sakit ke tengking. Ih, makan-makan tak ya. Stop! Stop! Takkan tumpah pun lah. Nampak tu? That is me. Cappuccino, ballerina, mi, mu, mama. Why so sad? Juicy mango, you are looking very nice. Apa sih? Kau useless lah. Mama. Yeah, I win. I cakap dah, be proud. Yay. Nasi baik je ni. Masa tadi pun nasi baik je tu. Tak, itu ada buat. Ini nasi Tak, tadi baik. tak ada fokus lagi yang betul. Lah bising betul. Maksudnya kita tak pandai. Oh, tak ada fokus lah. Nak main macam mana? Dah lah, jom benda lain. Okay. Buat apa? Diva. Diva. Wow. Guys, yang buku ni best sikit sebab dia pasal watak yang saya suka. Kau ada buat ni. Tapi dua ni watak saya benci. Gion dan Zol, apa nama dia? Livio. Yang ni okey sikit. Nama dia apa? Nubis. Dia nakal. Ngam dengan saya. Tak ngomongnya dia. Ni semua watak dia yang saya suka dua je. Saya baik ke? Tak tahu lagi. Saya baik. Quentin baik tak? Saya baik. Mengawal peribadi rahsia Alex. Quentin dengan Isaya macam Tapi ni dah yang panjang sangat dah K46. Jadi Abira rasa tak faham sebab nanti tiba-tiba je Isaya tak apalah. berkawan dengan Angel ada watak baru. Senjata tinggi. Mana? Alah, banyak ala tak tahu. Angel ni siapa punya? Siapa Raven pula? Ini Raven, apa nama dia? Mengawal peribadi Jap. rahsia putera Charles. Charles Livio. Ini semua pembantu Anubis je bukan? Kenapa watak dia semua yang kita tak tahu ni? Mana sih? Tak, ni. Oh, ini semua watak dalam buku ni. Ni akan Saya tak ada si Jepun lah. Tak, berkatakan ini dah panjang. Lepas tu dah. Dah tak ada si Jepun. Masih ada. Dalam buku ni je lain. Tak ada. Villa Lama. Ini tajuk dia Villa Misteri. Hati-hati buku nak koyak. Koyak je lah. Tak nak bersayang. Mahal lah. Jom kita 50 baca. sampai 60. 53. Villa ni sangat lama. Masa tak jumpa pewaris sebenar. RM50 ni. Iya, dah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. 50. Betul kan? Kita perlu runtuhkan juga bangunan cantik. Sayang. Betul. Dengar sini semua. Projek hotel 5 bintang kita ada tarikh akhir kedai. Kita perlu runtuhkan bangunan ni secepat mungkin. Bawa lebih ramai orang untuk tolong. Wang bukan satu masalah. Siapa ni? Tak kenal. Mana? Botak ni Bolt yang hari tu kan? Bolt yang pengsan tu. Tiba. Tapi penduduk di sini menentang pembangunan semua ni lah. Menurut mereka, hantu pemilik villa masih tinggal dalam villa ni. Hantu? Ada boleh tak kita baca tanpa rakam? Kenapa? Sebab orang tak faham pun kalau ada cakap. Saya nak baca sekali. Katanya dia akan menyumpah siapa yang buat dia marah. Di zaman moden ni masih ada yang percaya benda mengaruh macam tu. Nampak sangat itu cerita tayahayul mereka oleh orang yang menentang peminat hotel ni. Kita baca sama-sama tanpa orang. Adik saya halau korang. Opi lah, Opi. Nubis. Tak membantu langsung engkau. Tak kisahlah sesiapa tahu dia ada pengawal atau tidak. Bukannya kita boleh pastikan dia boleh dipercayai atau tak kan? Betul cakap Livio. Kalau seseorang tu merancang untuk menentang kita, dia tak akan dedahkan diri. Kita kena berhati-hati. Kena pastikan putera-putera selamat. Guys, dia period. Atau dia period. Tengok bad mood. Siapa kata kamu boleh buka mulut? Angkat muka dan jawab. Bapak bad mood. Atok bad mood. Baca dulu. Walaupun saya tak jumpa kelemahan dia, saya pasti akan jadi yang terbaik. Tak. Saya amat yakin akan jadi putera terbaik antara semua. Pak! Biasalah period. Tak ada pun. Okey, dah 3 jam baca buku.
kita akan cooking makanan ringan. Avocado. Perfect. Telur dan cheese. Opi pergi klinik, jadi dia tak ada. Tapi biasanya dia makan macam ni lah. Oh ya, saya terlupa sebab saya kan bangun lambat. Patutnya pukul 6 tadi, pagi tadi, dia makan vitamin. Jadi kita kena makan vitamin. Tapi kalau Opi dia makan lagi banyak. Dia makan apa ya? Ini. Dia makan ini. Dia makan ini. Dia makan ini. Dengan ini kot. Lepas tu dengan yang dua tadi tu. Is that? Tak boleh lah. Banyak sangat. Kita nak pergi keluar. Ini namanya tamarin. Lepas tu mami apa? Pagi dan juga malam. Susah Opi. Selamat tu. Okey, kita tak ada. Korang tak ikut pun. Korang ni. Kenapa Umar lambat dia? Korang tak ikut. Nak tengoklah. Kenapa lambat gila? Kesian. Shh, kita menyerang daripada api. Mana dia? Sinilah ya. Dia akan keluar dari situ. Kenapa tak ada dia lamanya? Kan? Lamanya dia tak akan lama kencing. Mana? Dia tak kencing lama. Dia hilang. Woi kakak janganlah pergi situ. Ayo, Opi hilang. Opi hilang. Yes. Saya yang terkejut. Ingatkan Opi, kami ingatkan Opi hilang. Kami nak terkejutkan Opi dari tadi lagi tu. Aduh, orang ni sangat. Berak. Kau kena kencing. Berak pula. Yang jujur. Jomlah kita cari Mami. Tengok sekeliling mall introvert. Satu orang pun tak ada. Korang. Mall introvert. Kita 30 April. So, saya Itu bersatu. satu je. Bersatu bulan cuti. I don't like kacang. Tak ada 31. Tidak. Dah habis makan. Kita pergi beli barang. Tak mau Di bawah. Jom. Apa sih? Orang tinggalkan saya. Sekarang saya hilang. Ni Mayam. Ni Mayam tengok dah ada Mayam. Tapi diorang tak ada mana. Kan tadi yang letak kerja yang. Macam mana nak kejar laju? Atau nak lari?
Alah ingat kita boleh macam kan turun dari sini, diorang turun dari sana. Lepas tu kita jumpa kan diorang tiba-tiba lari balik naik. Tak tahu. Dah jumpa dah. Tak ada bayar. Kamu pergi mana? Kamu dapat ada naik ni? Apa naik eskalator? Yelah, lepas tu korang turun dari eskalator lain. Lepas tu Apa kita kita bilang. Kita tandas. Anda cari tahu ke satu malam tu ada pusing-pusing? Oh, salah. Mana ada main sorok-sorok? Okey lah, jom lah. Bukan macam ni, patutnya macam Ala kan turun dari situ. Lepas tu korang tiba-tiba lari pergi sana. Lepas tu Ala turun kat situ, korang lah turun kat situ. Lepas tu kita jumpa dekat bawah. Dia tiba hilang, korang gimana sana naik atas ke apa? Apa sih? Jangan ikut. Kenapa 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 dorang lari? Ada apa? Saya tak nak lari lah, penat. Orang tak hilang pun. Orang tak hilang pun, orang pandai je balik. Ni pun boleh jadi rutin OP sebab dia memang suka lari-lari, jogging-jogging. Jadi ni lah rutin dia, berlari dan berjalan dalam mall. Waktu dah naik atas dah dorang. Oh, OP dah turun balik. Apalah dorang ni? Jom naik. Kita orang depan tandas. Lepas tu tadi kita orang nampak ada orang. Dia dalam tandas tu. Lepas tu ada satu situ dia nak masuk. Dia ingat tak ada orang. So dia tutup lampu. Bila dia tutup lampu, ada dalam tu ada makcik jerit cakap, "Woi." Lepas tu makcik tu tak sengaja. Tu Bukan. Tak, Lepas tu makcik tu grapefruit. Makcik tu orang Foodpanda. Lepas tu makcik tu keluar. Dia nampak kita orang budak-budak. Dia ingat kita orang main tutup lampu. Dia marah. Marah gila. Muka dia bad mood teruk. So dia cakap, dia bukan marah kita. Dia marah. Bukan. Kalau dia marah lah. Tapi dia tak mana. Dia tak tengok kita. Dia tengok Opi. Maksudnya dia kata Opi sebab Opi kat So Opi depan pintu dia. Opi kan dekat depan pintu tandas dia. Jadi dia ingat Opi. Dekat luar ni dia cakap dengan Alia. Marah gila weh. Dia cakap orang tutup lampu. Jangan cakap kau kenapa. Dia kata sama. Alia, dia tengok Alia ke? Yo. Naik atas. Tak. Dia tengok Alia ke? Paling stres kalau kita dipersalahkan tanpa buat salah. Alang-alang kita buat salah lah kan. Kena Alia pun. Memang bukan Alia. Tapi Opi kan. Dia salahkan Opi sebab Opi depan tandas dia. Pegang Alia, dia cakap boy. Tapi dia memang marah-marah teruk lah. Kalau saya record tadi best. Terkejut weh. Tengok dia. Asal kau marah aku ni bro? Oh bukan marah aku. Marah Opi. Ni marah Opi. Opi minum air kelapa. Jadi kita tiru. Mama jangan lagi ada. Mari sama-sama yuk. Kalau ada saya. Alia semalam tolong Mami. Hari tu Alia. Tak malu ke? Oh lah perempuan juga. Oh naga. Ada orang kata tak boleh main mandi sama-sama kalau ada besar. Boleh pakai baju lah. Mandi pakai baju. Bagusnya. Mama lah itu adik-beradik. Diorang gak ada pasal boleh mandi sama-sama ke tak? Haram. Kita buat je, tak kisah. Lepas tu, diorang akan nyanyi lagu ni. Tak nampak muka saya. Syirik. Diorang dengar lagu Frozen. Dah pukul 8. Kita kena ikut Opi mandi. Yeay. Naik atas. Pergi mandi. Guys, adik-adik saya kan. Saya jadi garang, diorang tak suka. Saya jadi friendly pun diorang tak suka. Dia tak friendly. This annoying. Annoying apa? So bising mah. Can you anjing? Oh, sekejap. Anjing tu maksudnya shut up dalam bahasa Mandarin. Kecil ni gini. Kalau jing-jing maksudnya senyap-senyap.
Please lah, lihat kat kecil. Saya jadi macam orang yang diving tu. Okey dah malam. Kita akan makan malam. Jam berapa ni? 8. Awalnya kita makan malam. Kita makan bowl je rice bowl. Buttermilk chicken. Kita akan tidur nanti pukul berapa? 9. Kita pukul 9 kita tidur. Kita akan akhiri video ni dengan memberitahu anda manfaatnya. Pertama, manfaat membuat video ini. Saya dapat merapatkan diri saya dan menggedik bersama adik saya. Menggedik. Don't side eye me. Lepas tu dapat tengok dia punya cara hidup. Dia disiplin. Dia ni gila sikit disiplin dia. Oh. Kau nak yang pedas ke? Lepas tu kita dapat. Lepas tu kita dapat tengok cara hidup dah tadi. Itu je lah. Kan? Ni ada ijil sebab tu ada Parliament Chef. Sekarang ada makan duit orang kan. You dumb. You dumber. Nah, you dumb. Kalau ada kopi menang lawan ada 5 kali. Bye bye. Bye bye.